بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya berada dalam ketakutan. Lalu mereka bermunajat kepadanya, kepada Allah, bagi memohon rahmat dan pertolongan. Diceritakan bagaimana mengikut petunjuk Allah sangat mencabar, mesti menghadapi ujian. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Adakah kamu mengira sudah cukup kamu bercakap, kamu berkata kami sudah beriman, kami dah Islam, padahal belum diuji oleh Allah Ta'ala. Bila kita jadi orang Islam, mesti diuji oleh Allah Ta'ala, dicoba iman kita. Allah Ta'ala telah menguji umat-umat zaman dahulu. Bila diuji, maka tahulah mereka yang beriman sungguh, yang bohong beriman. Mesti diuji, termasuk zaman kita ni. Bila ikut petunjuk Islam, diuji oleh Allah Ta'ala. Ingat bahasa sedap, mesti diuji, untuk diketahui mereka yang benar beriman, yang bohong beriman. Mengesahkan Nabi Musa AS dan kaumnya diuji oleh Allah. Dijelaskan oleh firman Allah, "Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumih ala khawfin min Fir'aun wa malaihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin." وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Surah Yunus. Ayat 83 hingga 88. Maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sebahagian kecil keturunan daripada kaumnya dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan para pembesarnya, pembesar kaumnya akan menyeksa mereka. Dan sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi. Dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Itulah ujian yang hadap oleh kaum Nabi Musa AS. Bila Fir'aun membunuh anak lelaki, membunuh anak perempuan saja. Macam-macam tekanan dan seksa menyebabkan sedikit saja kaum Nabi Musa yang beriman. Dia sanggup ikut. Sebahagiannya dalam ketakutan. Dan Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian berserah diri kepadanya. Jika kalian benar-benar orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Nabi Musa menasihatkan kaum dia supaya berserah diri kepada Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa dalam menghadapi ujian itu. Jangan mengajak. Lalu mereka berkata kepada Allah juga, kami berserah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara orang-orang kafir. Lalu mereka berdoa pada Allah Ta'ala minta pertolongan. Ditetapkan penderian. Selamat daripada kezaliman. Tahan menghadapi ujian. Dan setelah itu kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, hendaklah kalian berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kalian, dan jadikanlah rumah-rumah kalian tempat sembahyang, serta jadikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Dia suruh buat ibadat di rumah masing-masing. Jangan terbuka. Keadaan sembunyi. Memunajat pada Allah Ta'ala. Akan tiba masanya Allah Ta'ala binasakan Fir'aun, menangkan Islam. Dan Nabi Musa berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberi Fir'aun dan pada pembesar kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka, menyesatkan manusia daripada jalan-Mu. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Dan kuncikanlah hati mereka menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih. Nabi Musa merayu kepada Allah, berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun AS. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, Engkau beri kekayaan kepada Fir'aun. Dengan kekayaan itu, Fir'aun menyesatkan manusia. Beli orang, rasuah orang, pujuk orang dengan harta. Sepanjang zaman, macam sekarang lah juga, pujuk dengan harta.
sujud dengan kebendaan, melakukan kezaliman. Wahai Tuhan, binasakan harta benda mereka dan tutup pintu hati mereka. Tutup pintu hati ini jahat sangat. Mereka tak beriman, malaikat mereka melihat azab Allah. Timpakan azab. Bila Nabi Musa merasakan bahawa setelah berpuluh tahun berdakwah, sedikit saja kalangan Firaun yang beriman. Yang baki itu tak ada harapan dah. Maka didoakan dengan begitu. Akhirnya Allah SWT mengizinkan Nabi Musa AS keluar dari bumi Mesir bagi menyelamatkan dirinya, dan baginda diberikan pertolongannya. Perkara itu dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yunus ayat 89. Tuhan jawab selalu doa Nabi Musa AS. Tuhan jawab, Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kalian berdua. Oleh itu hendaklah kalian tetap menjalankan perintahku seterusnya, dan janganlah sekali-kali kalian menuruti jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma, wahai Musa dan Harun. Musa berdoa, Nabi Harun kata amin di belakang. Doa kamu berdua aku perkenankan. Menunjukkan bahawa orang yang doa kata amin sama-sama berdoa. Ayat menunjukkan begitu. Bila orang berdoa, kita kata amin di belakang, maka kita doa sama. Wahai Tuhan, perkenankanlah. Nabi Harun mengaminkan doa. Doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun yang kata amin di belakang, diperkenankan. Tapi ada dua syarat. Fastaqima, maka kamu hendaklah beristiqamah. Tetap di atas jalan yang betul, jangan beranjak. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak tahu kala, tak mengerti. Ikut jalan yang betul, jangan beranjak. Beranjak daripada Islam, tetap dengan Islam. Jangan keluar daripada Islam. Jangan keluar daripada petunjuk Allah. Jangan ikut jalan orang yang tak erti. Yang tak erti ini yang merasakan Islam tak menang sahabat bila-bila. Sahabat bila-bila tak ada harapan lah menang Islam ni. Tak percaya pada janji Allah. Ataupun orang yang nak menang cepat, gopoh sangat, buat macam-macam, tak ikut peraturan, nak menang cepat, menyebabkan hancur perjuangan. Kerana tidak bijak, nak menang cepat sangat. Belum apa-apa nak akad senjata dah, nak perang dah cepat sangat. Itu mereka yang tak mengerti. Kena ada peraturan dia nak akad senjata pun. Ada peraturan. Contoh istiqamah yang nyata pada hari ini ditunjukkan oleh orang Palestin di Gaza. Istiqamah. Tetap di atas jalan Islam. Tak beranjak. Bila orang kafir serang, maka jihad jadi fardu ain. Fardu ain atas tiap-tiap orang. Yang ada tiap-tiap orang Islam wajib berjihad. Bila orang kafir sudah menceroboh negeri Islam. Dalam keadaan dua perkara. Yang pertama, azimah. Yang kedua, rukhsah. Azimah ialah lawan. Lawan terus sampai mati ataupun menang. Kalau mati, mati syahid. Masuk surga lalu. Boleh beri syafaat pada keluarga dan anak beranak. Dan sebab itulah orang Palestin suka sangat kalau anak beranak mati syahid. Adik-beradik mati syahid, suami mati syahid. Kerana mereka mati syahid ini boleh beri syafaat kepada 100 orang anak beranak yang masuk neraka.
Kalau tak masuk neraka, tak payah syafaat lah. Boleh tolong keluarga. Sebab itulah orang Palestin Gaza tu suka. Bila anak beranak mati syahid, anak mati syahid, keluarga mati syahid. Kerana boleh beri syafaat pada keluarga dan anak beranak. Berbangga. Berebut nak mati syahid. Kita orang Melayu berebut belajar ilmu dakluk, tak mati. Tak mati sama, biar tak mati lah. Dakluk tengah hidup kita seorang, lepas kiamat berhidup lagi. Ini orang Melayu perangai, tak betul, salah. Mandi minyak lah begitu gini tak mau mati. Memanglah berlaku pelik-pelik macam-macam, kebar tu boleh berlaku. Nak mati syahid ni payah, bukan mudah. Mati syahid ni. Mereka yang nak mati syahid, payah mati syahid. Mati syahid ni kelebihan dia besar. Dan orang Palestin berebut nak mati syahid, pilih azimah. Sama ada mati atau berpanjang umur, menang, mesti menang. Yahudi mesti kalah, memilih azimah. Yang kedua, memilih rukhsah. Rukhsah ialah berhijrah. Bila dia halal keluar, dipaksa keluar, berhijrah. Keluar dan merancang untuk berjuang lagi. Bukan lari tak, berhijrah, duduk di luar. Orang Palestin yang duduk di luar ni mengaji di universiti, belajar buat drone, buat senjata, buat macam-macam, jadi ahli sains. Boleh buat senjata, balik pula. Balik Palestin, reka macam-macam senjata. Duduk dalam terowong. Belajar di luar negeri, balik berjuang lagi. Ada yang mati di luar negeri pun dibunuh oleh Yahudi. Berhijrah. Sama ada azimah, berjuang, mati ataupun menang, ataupun berhijrah, rukhsah. Apa ini? Yang ketiga, haram, melarikan diri, jadi pelarian. Jadi pelarian, dah balik dah. Pakai lari, dah balik dah berjuang lagi dah. Dan Amerika, Israel menawarkan orang Palestin mana-mana negeri, pilih nak duduk negeri mana, kawasan mana kami sanggup bawa orang Palestin ni pergi ke tempat tu. Kami sanggup buat masjid, molek pada Masjid Aqsa lagi. Berapa bilion belanja, sanggup belanja. Nak pergi banyak mana, sanggup. Orang Palestin tolak, tak terima tawaran mereka. Bilion, bukan RM50, kita RM50 direbak ada. Ini orang Palestin istiqamah. Istiqamah dan yakin perjuangan mereka akan menang. Kerana Nabi sebut dalam hadis, la tadaru ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum ila ma ja'a min la'wa hatta ya'ti amrullah. Akan ada kalangan umat aku satu kumpulan di akhir zaman yang berjuang. Mereka tak peduli dikecewakan oleh orang, tak peduli disanggah oleh orang, tak dikecewakan oleh orang. Negeri-negeri Islam tak tolong, orang Arab, negara Arab tak tolong. Rakyat je yang semangat nak tolong, kerajaan tak tolong, seku habuk. Mengecewakan. Macam-macam lah. Kerana ada Syiah, ada Sunni, ada Syiah siapa. Itu semua pahaman yang mengarut, yang salah. Nabi perang Hunain, ada orang kafir nak tolong, Nabi terima. Bukan Syiah, orang kafir, musyrik. Musyrik. Yang dia ni orang Mekah, semangat nak ikut Nabi. Yang Nabi kata mari. Oh ni kerana dia Syiah, bukan Sunni. Tolak. Ini semua mengarut mereka, tak betul. Kerana bila orang kafir serang negeri Islam, jadi fardu ain semua mazhab Islam, mazhab ahli qiblah. Ahli qiblah ni orang Islam menghadap kiblat, sama ada Sunni, Syiah, Ibadi dan sebagainya, sepakat mengatakan fardu ain. Tak ada ke mazhab dah. Ini duduk main mazhab. Ni mengarut mereka ni. Kerana jihad sudah menjadi fardu ain. Tapi orang Palestin terus berjuang. Lawan
Yang bagi senjata Iran. Yang tolong dia Yaman. Tolong dia orang Iraq. Sunni ada, Syiah pun ada bercampur. Ada pula orang Arab ada ahli tolong ni, orang Palestin ni. Campur dengan Syiah. Ni mengaruh mereka ni. Ini ikut pengaruh Amerika. Ikut Amerika ada apa pula? Ini. Dan mereka lawan. Akan ada orang kecewakan mereka, tak berani mereka. Mereka tu, mereka menghadapi sedikit kesusahan. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Umat akhir zaman yang berlawan ni. Nabi kata, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafu Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ha, tu dia. Nabi dah sebut. Penduduk Baitul Maqdis. Mereka akan melawan, akan berjihad dan keliling Baitul Maqdis, Palestin dan sekitarnya, yang akan melawan musuh-musuh Islam ini. Nabi dah sebut dalam hadis. Dah sebut dalam hadis. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan, bila mereka berjuang, mereka ajak kamu, kamu tak berani. Kemudian mu nak ikut, mereka tak berani, tak terima kamu lagi. Akan tiba. Puak-puak yang mengecewakan ni nak berjuang pula, akhirnya ditolak, mereka ditolak, tak diterima lagi. Akan berlaku ni. Bila dia tengok nampak nak menang dah, baru dia pun masuk. Nak perang kata, ditolak, tak diterima. Nak tupang. Bila tengok nak menang, baru nak tupang. Macam sudah, tambah tolong. Jadi contoh istiqamah ialah orang Palestin. Kita tengok dengan mata kita pada hari ini, yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akan ada kalangan umat aku yang mempertahankan Islam di akhir zaman. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Wallahu a'lam.